Assalamualaikum dan apa khabar guys. So hari ni kembali lagi dengan video yang ringkas. Aku just nak share dengan korang aktiviti terbaru aku. So baru-baru ni aku pergi collect barang-barang event dan juga barang PO yang baru dia sampai. And aku collect daripada ahli kelas gadget. Aku rasa confirm korang kenal lah brand ahli kelas gadget ni. So aku pun dah pergi collect, and for your information, diorang tengah run promotion mystery box. Korang just perlu spend 100 dalam satu receipt untuk korang dapat satu mystery box. And bulan ni dia special sebab diorang bagi juga duit raya guys. So before this diorang bagi diecast. Alright, kali ni dia ada extra, diorang bagi juga duit raya. And kalau tengok diorang punya poster, diorang bagi satu sampul tu RM250. So memang banyak lah guys. Bayangkan korang beli spend harga 100, korang dapat diecast, tiba-tiba korang dapat juga lagi sampul raya RM250. So memang worth it lah, memang beruntung. So kalau check out diorang punya story pun dah ada dah yang menang dah sampul raya. So memang congratulations, tahniah. Hari ni aku punya item yang aku collect, so aku dapat 3 mystery box. So yang ni adalah box yang pertama, and aku memang suka lah kali ni ahli kelas dia design kat kotak dia ada corak. So ada logo and mystery box diecast. So before this kotak dia orang just kosong, plain box. So kali ni dia buat macam ni, memang lawa lah. Alright, and then dia ada, bila korang beli korang kena cabut undi, bukan cabut undi, cabut nombor. So korang akan dapat box ikut nombor yang korang cabut tu lah. So yang ni agak berat juga, tapi dia bukan berat-berat, dia berat lebih kurang buat diecast yang adalah akrilik lah. Alright, so bila aku buka, tu dia guys. So kita dapat ni lah dia, Hot Wheels Twin Pack. Kereta 1971 AMC Javelin dan juga AMC Rebel machine. So memang nice lah. Kereta American Muscle. So kalau korang memang minat American Muscle pun, aku rasa memang ini adalah nice choice lah untuk korang beli. Tapi aku dapat mystery box cuma. So alhamdulillah. So memang nice, cantik, cut pun ok, tak adalah teruk. Alright, itu dia guys. So dalam series ini dia ada banyak lah. So aku dapat yang ni, dan dia ada Nissan 180SX, Nissan C80, Austin Mini Pickup, and juga Morris Mini. Yang ni lawa guys, kalau dapat Mini Pickup ni memang cantik. Alright, so itu first box. And then kita ada second box. Yang second box ni agak, aku rasa memang ringan, tapi dia bukan ringan yang kosong lah. Kalau sampul raya tu kemungkinan kotak tu akan memang betul-betul ringan kosong, tapi yang ni ringan yang ada isi. So aku memang expect Hot Wheels sama ada mainline ataupun premium. So jom kita tengok. Okay, itu dia. So kita dapat Hot Wheels premium, Hot Wheels Boulevard, iaitu di Tomaso Pantera Grupo 4. So agak unik kat kereta ni. Alright, so tak apa, nanti korang stay tune je, aku akan unboxing dan juga review. Alright, so ini adalah second box, and juga box yang terakhir. So yang ni pun lebih kurang macam box yang pertama. Berat dia lebih kurang je. So kemungkinan sama ada Hot Wheels Twin Pack. So kita tengok. Hot Wheels Twin Pack lagi guys. So itu dia, aku dapat lagi satu Twin Pack AMC Javelin dengan Rebel Machine. So dapat dua. Disebabkan aku dapat dua, so aku hari ni nak share dengan korang sebagai viewers dan juga subscribers channel aku, di mana aku akan bagi ni dalam giveaway. So korang stay tune. Aku memang plan insyaAllah by next week aku akan buat video giveaway. So aku akan masukkan ni dalam punya bucket hadiah lah. Okay guys,
So aku nak share dengan korang lah sebab aku dah ada satu dah. Okay, so yang tu aku akan buat unboxing dan juga review. And yang ni aku akan bagi kepada korang lah, siapa yang bertuah tu untuk memenangi. Alright guys, so itu je. Okay, 3 box. And item yang aku collect dekat kelas tadi pun ada a few item, tapi aku tak nak lah tunjuk sekarang kan. Aku akan share nanti di mana aku akan buat video unboxing dan juga review. Okay, sekejap, aku rasa tak apalah guys, aku nak share jugalah dengan korang apa item yang aku ambil tu. Okay, so stay tune kejap Okay guys, so ini item yang aku collect tadilah. Okay, so yang ni Inno64, okay, Nissan R89C 5 months shakedown test. Yang ni dah lama sebenarnya ahli kelas buka PO, and dah lama dah aku order, so baru je sampai. Okay, and kali ni unik jugalah Inno, dimana dia boleh buka dia punya bonnet belakang ni, so korang boleh nampak parts engine dia, so korang boleh nampak lah situ ada line kan, so korang boleh buka belakang dia. Okay, so nanti aku akan buat review dan juga unboxing lah. Okay, and memang kereta ni memang agak lain daripada collection kereta aku yang lain, and aku memang minat kereta lumba, so macam cakap lah, something new daripada Inno, dia boleh buka bonnet. So kita doa lah lepas ni lebih banyak model-model Inno yang boleh ada detail engine. And bagi aku, kalau Inno dia boleh buka pop-up hood kan, macam pop race dan sebagainya, aku rasa memang nice lah. Alright, and kita pun dah tahu yang Inno punya quality, dia punya body paint, dia punya livery, dia punya details, semua memang bagi aku sangat cun lah. Okay, pada harga yang dia tawarkan, bagi aku memang dah sangat-sangat perfect. So kalau dia boleh add on lagi, tunjuk detail engine dan sebagainya, aku rasa memang lagi orang lagi gila lah dengan untuk collect brand daripada brand Inno64 ni. Okay, and then kereta kedua adalah ni dia daripada event GT Show. Okay, so yang ni adalah R34 Top Secret, okay, dengan color grey, so memang nice. So before this, last year aku ada yang gold, so kali ni kita ada yang grey. And juga kita ada ni Toyota Supra A80 Top Secret GT300 General Release. So yang ni dia beza dengan yang event Tokyo Auto Saloon yang lepas. Adalah sedikit beza daripada segi livery dia. Okay, and then dia punya carbon hood. Okay, so ada sedikit perbezaan lah. Okay, tapi so far aku tengok yang lain basically almost the same, cuma rim dia pun berbeza. Okay, berbanding yang TAS punya, TAS 2025. Okay, so satu lagi GT Show punya event juga. Okay, Supra event edition dia orang lah. Okay, so basically dia sama je. Okay, cuma kalau korang tengok kat sini, okay, livery dia lain lah. Okay, tapi basically body semua sama, spoiler apa semua pun sama. Okay, dia punya side mirror basically semua sama, and dua-dua pun carbon fiber hood. Okay, alright, so cuma yang beza tu itulah yang TAS 2025 punya Supra je yang lain, yang dia bukan carbon fiber punya bonnet hadapan. So itu dia guys. Okay, a few items. So ada 3 new Top Secret collection untuk aku lah. So macam aku memang banyak collect Top Secret, and juga sekarang ni aku baru start collecting RWB. So kau boleh nampak lah, ini a few, ada lagi banyak kat belakang. Okay, so tahun ni aku akan try, kalau Smoky Nagata datang lagi dekat Tokyo Auto Saloon 2025, so aku akan try untuk dapatkan signature dia lah dekat model-model Top Secret yang latest ni. Okay, so itu je guys, sedikit kongsi yang aku just nak share lah. Okay, kalau korang memang ada tertarik nak beli diecast ke, ataupun korang nak beli barang-barang gadget pun, korang boleh pergi AIG yang terdekat dengan korang dalam masa terdekat ni. So hari ni pun dah Sabtu. Okay, aku upload video ni pun dah Sabtu. So besok adalah hari yang terakhir, hari Ahad. So korang kena cepat lah, kalau tak korang akan terlepas. Okay,
bagi aku memang nice lah korang boleh dapat duit raya RM250 tu memang worth it lah. Biasa kita bagi duit raya korang, so kali ni kita boleh dapat duit raya, so memang nice. And then thank you lah ahli kelas gadget. Memang aku dah pelanggan setia setiap bulan lah. Senang, aku memang PO apa-apa item aku akan PO dengan AIG, sangat simple, and satu dekat dengan rumah aku lah. Okay, so that's it guys, short video. Okay, kalau korang ada nak komen apa-apa, korang nak tanya apa-apa pun boleh tanya, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Pada viewers yang masih tak subscribe aku punya channel, cepat-cepat subscribe. Macam aku cakap tadi, aku dah tambah twin pack Hot Wheels tu dalam bucket hadiah tu giveaway yang akan datang. InsyaAllah next week aku akan upload lah video giveaway tu. Okay, so that's it guys. Alright, kita jumpa kat video unboxing dan review yang seterusnya. Okay, see you guys on the next video. Bye.